Okey, Assalamualaikum kepada kawan-kawan sedang menonton. Juga yang belum menonton, sekarang pun baru nak menonton, baru buka telefon. Betul. Okey, saya dengan Abu hari ni cuma nak ada pemberitahuan. Saya dengan Abu, saya 2021 saya dah keluar daripada Mei. Abu baru berapa bulan Bu keluar daripada Mei? 2025. 2025. Ya. Dia dah keluar, jadi makna dah ada 6-7 bulan kot. Ya, begitu lah, lebih kurang lah. Jadi saya dengan Abu buat perancangan, kita orang akan buat balik Mei ni dengan jenama Mei juga. Saya, Abu, kemudian Eji sebagai penyanyi, juga bassist, Blonde, pemain bass, dulu dia pernah main dengan Bulan Gigi. Sekarang saya panggil dia untuk join kita. Jadi kepada kawan, supportlah kita kerana patut supportlah rock-rock Melaya ni. Tak kira siapa, grup-grup yang mana sekalipun. Kerana grup yang ada sekarang ni sebenarnya banyak sebenarnya. Sekarang ni kadang-kadang ada satu grup dua tiga satu nama guna 2-3 nama. Ada yang 2 nama. Tapi sekarang ni macam ni dah ada 2 nama lah kan. Jadi masing-masing rezeki kan. Lagipun kata orang, berapa yang dapat ialah kita pun kata orang bukannya hanya kaya raya sangat pun kan. Orang nak dapat sikit banyak pun jadilah kan. Jadi mana doa-doakanlah kami lebih berjaya. Saya dengan Abu dan barisan saya yang 2 orang lagi tu, dan juga kawan saya yang Mei yang sebelah sana, semoga berjaya juga. Sama-sama lah kita cari rezeki dalam bidang muzik ni. Yang tak ada jauh pergi mana pun, kita pun dah sampai ke hujung senja kata orang. Ya, betul. Jadi tunggu nak gelap je kan. Nak gelap. Jadi gelap jangan kata aku gelap, aku cerah. Jadi apa kau boleh cakap Bu? Itulah. Okey, assalamualaikum semua ya. Yalah. Yalah, saya dengan Man ni kalau nak ikutkan, kami lah yang kira awal yang mula kan. Ini sejujurnya dan juga sahih lah. Jadi dan yalah, orang faham dah lah waktu tu memanglah kita pun berusaha payah juga lah untuk Mei ni mana. Berusaha payah lah naik motor pergi Pekin, naik Pika mana. Pendekkan cerita lah, kira kami pun berusaha payah lah nak naikkan Mei ni. Jadi takkanlah kami nak cari rezeki pun tak boleh. Kita kongsi lah sama-sama rezeki, kamu sikit, aku sikit, kamu ni bicara kamu. Itulah, barulah seronok. Tak ada masalah, bagi saya tak ada masalah. Kita kongsi rezeki. Ada rezeki kamu jalan. Ada rezeki aku dengan Man, aku jalan. Betul. Jadi kan kita kongsi sama rezeki. Lagi pun kita ni dah, orang kata dah berumur ni, dah ujung usia. Ujung dah. Lagi pun orang kata dah, sepatutnya saya perlu cari jalan yang baik lah. Tak ada masalah pun kalau bagi saya, kalau saya nak jalan dengan Mat tak masalah, sebab kami pun nak cari rezeki juga. Kita pun ada tanggungjawab ke tak? Betul. Kamu sembang balik dah. Aku pasal balik. Lagi pula sebenarnya macam Abu dia ada Abu and Friends kan. Saya ada Max. Jadi kalau saya keluar show, saya lantarulah akan sama dengan saya. Kalau untuk Mei yang kali ni, Abu lah yang akan main gitar. Blonde dengan Eji sekali lah kan. Jadi macam Abu dia ada barisan-barisan kawan-kawan dia kan. Untuk Abu and Friend ni, kita kenal kan Bu, barisan-barisan kamu ni Bu? Nak kenal kan dia? Malah biasalah Wak Yus, Nan, Ipin, dan ada seorang lagi. Sekarang aku nak lari sikit lah. Konsep tu? Aku gunakan keyboardis lah. Keyboardis lah. Tapi tak mana memang orang kata kalau ada job, jalan lah. Ada job jalan. Bukannya kita nak apa, ada job jalan. Memang orang kata ada aktiviti lah. Kita tak adalah kita orang kata apa ni, terbongkang dekat rumah. Kita ibarat projek. Ada projek. Ada projek Mei, kita jalan berdua. Rezeki. Kita mencari rezeki kan. Apa yang dapat kita bagilah sebanyak. Betul kan? Alhamdulillah. Kalau dapat RM2 lah bagi seorang 5 upang kan. Kalau itu saya nak sampaikan kepada kawan-kawan, semoga sihat walafiat. Semoga maju jaya dalam kerjaya semua kerana. Dan tu kalau yang memandu tu hati-hati musim-musim hujan ni,
takut jatuh motor sakit. Jadi Abu nak cakap apa? Yalah. Terima kasih pada minat-minat semua yang memahami kami lah. Memahami kami punya kita punya grup lah. Perjalanan kita dulu sampai sekarang. Mana yang faham tu dia tahulah, mana yang biasa tengok kita orang dulu cuma show dulu masuk kampung, keluar kampung, betul tak? Macam mana keadaan dia faham lah. Jadi rasanya kami rasa tak ada masalah lah kami pun nak gunakan nama tu, tapi kita takkan nak tiru sama, betul tak? Kita lari je sikit. Yalah. Tapi kita cari rezeki. Betul. Takkan tak boleh pula. Betul. Kita bukan buat benda salah. Yalah, betul. Jadi itulah kepada kawan-kawan, itulah apa yang sampai di Abu. Kalau begitu saya setakat sini saja. Kita jumpa di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.